Lepas kita dah lengkapkan company profile, okay, kita boleh masukkan product and services atau produk dan perkhidmatan yang kita tawarkan lah. Ini produk perniagaan kita. Bukan saja produk yang kita jual, tapi produk yang kita beli. Item-item yang kita ada. Okay, so kita boleh klik pada product and services. Okay, so untuk yang baru daftar akaun buku, item ni kosong lah. So kita klik pada new, kita nak add, tambahkan item kita. Okay, contohnya lah kita jual nasi goreng. Kalau nasi goreng contoh. SKU code ni tak wajib, ni macam item tu lah. Dan barcode, kalau ada code, barcode tu yang kita scan boleh letak sini. Boleh letak gambar juga, tapi yang wajib kita letak adalah nama. Classification code ni adalah untuk tujuan invoice. Kalau tak tahu nak letak apa, klik saja pada auto detect ni, dia akan detect code di invoice dia. Kalau tak nak buat invoice buat masa ni, boleh biarkan kosong. Track inventory ni kalau kita nak track inventory dia. Contoh kita beli barang tu 20, bila jual 10, dia akan ada baki 10. Tapi untuk nasi goreng ni, dia kita track inventory lah. Contoh macam kita jual ubat ataupun kita runcit, kita nak track inventory, kita boleh tick ataupun kita boleh turn on dia. Kalau tak, kita boleh biarkan dia off lah. Okay, kita letak harga. Tekan nasi goreng tu 12. Okay, income account ni biarkan saja, dia akan masuk dalam account sales. Okay, kalau ni kita tak isi, biarkan kosong. Dia boleh juga, cuma setiap kali kita nak buat invoice ataupun quotation, kita kena letak harga. Bila kita dah letak harga ni, jangan risau, kita boleh tukar-tukar harga tu setiap kali kita buat invoice. Okay, purchase information ni maklumat belian barang tu. Kalau barang tu kita beli dan kita jual semula, kita boleh onkan lah, I'm buying. Berapa harga, cost kita beli barang tu, dan account apa yang kita masukkan. Biasanya ni cost of goods sold lah, cost of sales lah. Okay, kalau kita beli barang tu untuk dijual semula, kalau tak, kita boleh off kan. Okay, so yang penting dalam produk and services ni, nama barang tu, nama perkhidmatan, dan juga harga dia. Okay, kalau kita dah isi semua, kita boleh klik pada save.